Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semalam perlawanan yang sangat menarik antara Selangor melawan Terengganu, Selangor versus Terengganu, dan semua peminat bola sepak Liga Malaysia, Liga Super Malaysia sudah pun tahu keputusan antara Selangor menentang Terengganu di Stadium Perbandaran MBPJ. Jadi gol yang menarik terhasil daripada hantaran oleh Faisal Halim kepada Alvin Fortes. Kalau kita tengok gol yang dihasilkan itu memang tidak disangka-sangka bagaimana pertahanan Terengganu boleh dipecahkan dengan hantaran daripada Faisal Halim. Dan semalam Faisal Halim punya idea yang dihasilkan oleh Faisal sangat menarik. Sampaikan banyak kali pertahanan Terengganu kucak-kacir dan satu gol yang sangat cantik terhasil. Jadi memang puas hatilah tengok gol yang Alvin Fortes jaringkan tu. Kalau dapat diletakkan dalam jaringan terbaik untuk perlawanan minggu ini pun boleh jadilah. Jadi sekarang ini kalau kita tengok kepada jadual kepada Liga Super setakat 6 April 2025 hari Ahad, Selangor kini di kedudukan kedua di belakang Johor Darul Takzim, manakala pasukan Terengganu berada di tangga yang kelima. Jadi satu minggu yang menarik untuk Liga Super Malaysia, dan harap Selangor FC dapat kekalkan momentum sedia ada. Sekian, terima kasih.